Ramai anggap sembelit ni hal kecil, asalkan boleh lepas kira okeylah kan. Tapi sebenarnya sembelit ni bukan sekadar tak lawas. Itu tanda usus kau tengah tertekan. Bila najis lambat keluar, toksin dalam badan tak dapat dibuang dengan betul. Bakteria jahat mula berkumpul dekat usus. Usus akan jadi sesak. Hasilnya badan rasa berat, kulit mula kusam, angin banyak dan mood pun boleh swing. Sebab apa? Sebab toksin yang patut keluar masih lagi berlega dalam badan. Pernah tak? 3 hari tak membuang, lepas tu rasa tak sedap badan, tak fokus, cepat marah. Tu bukan kebetulan. Itu badan kita menjerit meminta tolong. Nak bantu lawas semula ni bukan dengan makan ubat tapi dengan jaga flora usus. Bagi makan bakteria baik melalui serat, probiotik dan juga prebiotik. Bila usus sihat, pembuangan jadi lancar, perut rasa ringan, kulit pun bersih dan mood kita akan stabil. Mulakan dari perut bukan dari ubat. Sebab bila usus kau tenang, seluruh badan pun ikut lega. Ambil tahu, jangan keliru.